Okey, Assalamualaikum semua. Kembali lagi dalam channel saya. Seperti yang kita tahu, dalam episod yang lepas saya dah membahaskan banyak benda tentang cara saya merancang masa semasa bekerja, dan episod kali ini saya akan ceritakan pula tentang kesilapan yang akan berlaku sekiranya korang buat sesuatu yang merugikan diri korang, akan menjatuhkan diri korang. Apa itu? Episod 12, kesilapan yang boleh menyebabkan pendapatan berkurang. Ini adalah satu benda yang tak elok lah. Tapi sebelum saya mulakan video ini, marilah sama-sama kita menekan channel subscribe yang ada dekat platform saya, bagi menambahkan lagi semangat saya untuk menambahkan konten-konten yang bermanfaat dan konten-konten yang okey. Sebab dalam video saya ni banyakkan ramai yang menonton video saya secara biasa saja, tapi subscribe masih sedikit. So alangkah baiknya kalau korang tekan subscribe, sebab subscribe ni adalah benda yang percuma. Mana-mana yang belum subscribe, tolong tekan subscribe ya, supaya dapat meningkatkan performance saya dalam membuat konten-konten yang tersebut. Okey, habis untuk ni saya akan mulakan langsung. Okey, video ni tak panjang sangat, dia pendek saja video dia, tentang menyebabkan korang punya pendapatan kurang. Untuk pengalaman saya saya pernah hadap, kita main Shopee lah. Shopee ni untuk pendapatan kita bertuju kepada parcel. Barang parcel ni penting, sebab bila korang salah parcel, dia akan menyebabkan pendapatan korang terjejas. Dari segi apa? Korang kena ganti rugi. Itu adalah perkara yang orang panggil bad attitude. Sebenarnya kita buat kerja kita, tapi itulah kadang ada tersilap. Kita pun tak tahu juga benda tu terlepas pandang. Macam saya dulu pernah hantar parcel dekat kawasan Selayang, tak silap saya. Saya pernah hantar parcel sebab tentu dalam 10 ke 12 parcel saya hantar, ada satu parcel tu saya terlepas pandang nak check customer. Saya lupa nak check customer masa mula-mula bawa, dan ada satu masa saya terlepas pandang Shopee terus panggil demerit saya punya akaun Shopee. So saya kena denda dengan bayaran RM80 untuk satu parcel je. Itu adalah tanda yang bahaya lah. RM80, sebab itu adalah warning pertama. Untuk warning kedua kena 200 lah. Yang kedua tu pun saya tak tahu, sebab saya dah alert dah benda tu, tapi memang kenalah 200 tu. So saya dah report balik, dan Alhamdulillah memang okey, tak ada masalah. Tapi cuma dalam point yang saya nak sampaikan ni, mana-mana korang yang berada dalam bidang Shopee, Foodpanda dengan Grab, pastikan korang buat benda ni dengan sebaik mungkin lah, benda yang okey. Okey, satu lagi yang merugikan korang adalah duit COD. COD ni satu pun memang bahaya. Korang kalau contoh dapat COD dan korang dapat pula customer yang jenis jenis yang scam order kan, scam taktik. Korang ambil makanan, lepas tu hantar, tunggu COD, dia tak angkat kan. Dia buat bodoh lah dengan kita punya cara ni. Dia punya cara. So benda tu tak elok, attitude yang tak elok. So korang kalau dah dapat macam tu, korang jangan asal okey lah, tak apalah aku report, depan report terus belah. Tak boleh, sebab sistem dia bukan macam tu. Korang kena pastikan betul-betul CS korang buat kerja. Macam Foodpanda, kalau korang nampak customer tu memang tak ada, memang gone, memang langsung korang kena call, korang kena report kat CS. Pastikan CS buat kerja betul-betul. Pastikan CS tu betul-betul decline kau punya apps tu. Korang jangan pandai-pandai nak tekan sendiri. Walaupun Panda ni antara yang paling senang lah kalau nak cancel. Kita nak buat bodoh tak apa, sebab nanti korang akan rugi. Bayangkan gaji kita dapat pun bukan banyak kan, sikit dia gaji. Gaji kita dapat RM4 untuk 5km, 6km, tapi COD atas 50, atas 100. Tak sukalah benda macam ni. Okey, lepas tu lagi apa pasal hantar makanan pun korang ingat, pasal je kalau korang salah hantar kena macam tu, makanan pun sama.
paling tidak korang kena check betul-betul makanan korang. Kalau korang tersalah, macam contoh korang ambil makanan goreng pisang, contoh ada 3 pack, tiba-tiba yang korang hantar 2 pack, sedangkan customer order 3 pack, korang tak sedar, korang just ambil hantar. Pastikan tengok betul-betul lah, sebab itu pun bahaya juga untuk duit gaji korang. Bila suatu saat korang hantar dan korang biar je, nanti korang akan kena report. Nanti diorang akan call korang. Bila korang dah jawab sekian-sekian, diorang tak kisah. Diorang nak dengar pendapat kau. Lepas tu kalau customer kata macam tu, diorang akan membela customer. So korang yang akan rugi. Nanti duit gaji korang akan tolak. Tak pasal-pasal korang dah kumpul banyak-banyak, tahu-tahu bila masuk gaji dah kena tolak. Kan rugi dah. So benda ni tak elok lah. Kalau boleh korang nak buat kerja jujur, elok-elok, jangan rushing. Setakat buat kerja, jangan memenatkan diri sudah. Kalau korang rasa macam terbeban sangat kan, korang just fokuskan satu order je. Fokuskan dulu satu order. Jangan gelabah nak buat 3-4 order kan. Dah hantar order terus gerak. Korang fokuskan dulu. Walaupun lama satu order yang, walaupun sekejap je korang boleh buat, tapi sebab benda macam ni kena alert, so korang jadi benda ni jalan lama, so korang kena jaga betul-betul. Tapi bagi aku ni okey, sebab dia tak membebankan sangat lah duit gaji korang. Itu je lah yang nak disampaikan dalam episod kali ni. So tak panjang sangat cerita dia, hanya just cerita benda-benda yang orang panggil bermanfaat untuk kita semua. Okey, setakat itu sajalah untuk video kali ni. Dalam episod 12 kita, so tak lamalah cerita ni. Okey, harap yang mana-mana yang dengar, kalau ada yang tak faham boleh check PM kita kan, ataupun kalau malu boleh PM personal dengan saya kan. Seperti biasalah. Okey, jaga diri, jaga solat, jangan lupa untuk berbuat baik. Itu saja untuk video kali ini. Apa-apa pun, jumpa di next video akan datang. Okey, terima kasih kerana menonton. Bye.